mereka akan tandatangi surat ataupun deklarasi untuk mereka ini dikeluarkan daripada tahanan negara haram Israel. SNCC turut menerima maklumat bahawa bagi tempoh 24 jam yang lepas, terdapat beberapa peserta daripada Malaysia masih dinafikan hak mereka untuk diberikan akses, namun dengan kekuatan dan juga hubungan baik Wisma Putra dan kepimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah menghubungi pihak-pihak kedutaan lain untuk membantu menyampaikan mesej kita, dan sehingga saat ini kita doakan agar fasa yang sangat penting ini, 48 jam ini, dapat kita akhiri dengan berita ataupun perkembangan yang lebih baik, iaitu mereka akan dibebaskan. Seterusnya, SNCC menerima laporan bahawa 462 peserta telah ditahan rejim Zionis dan 4 orang daripadanya telah pun dibebaskan dan merupakan warga negara Itali. Ini menjadikan jumlah peserta yang sekarang ini berada di dalam tahanan adalah seramai 458 orang. SNCC juga mengesahkan laporan yang menyebut bahawa peserta dipaksa melutut dengan tangan yang bergari, zip tie bagi tempoh anggaran 5 jam selepas sebahagian daripada mereka melaungkan Free Palestine, dan pihak adalah memaklumkan peserta telah dinafikan akses seperti air, tandas, ubat-ubatan dan hak bertemu peguam. SNCC juga melaporkan bahawa pihak sentra mengesahkan bahawa delegasi kita sekarang ini ditempatkan di penjara Ketziot, Israel, dan telah dinasihatkan untuk menandatangani borang request of immediate departure, dan mereka semua setakat ini telah pun melaksanakan, dan update terkini insya-Allah kita menanti fasa untuk 3 orang lagi, kerana seperti yang saya sebutkan tu, kita tak dapat akses selepas berlakunya cuti mereka. Dan pihak SNCC bersama kerajaan Malaysia kini dalam keadaan bersiap sedia untuk kita berlepas dan melaksanakan operasi untuk membawa pulang kesemua 23 orang delegasi Malaysia seperti mana yang telah dimaklumkan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada semalam hari. Beliau menelefon SNCC menerusi saya memaklumkan bahawa beliau senantiasa menghubungi pihak Presiden Erdogan dan melihat sendiri apa saja ruang-ruang usaha yang akan digerakkan secara maksima oleh beliau sendiri dan Wisma Putra, oleh Menteri Luar dan juga oleh Kerajaan Malaysia.